Kita gaul. Mari kita gaul. Mari kita gaul. Ini laksa. Dapat sikit. Jadi, bila kita letak cili bo ni, dia akan jadi bertukar merah lah dia punya kuah. Kan? Tapi, kalau cili bo tak tahulah kat sini, mungkin kalau you beli cili bo, dia dicampur dengan tomato ataupun betik. Tapi kalau biasa kita pakai pure cili bo, yang 100% cili je. Yang 100% cili je, tak tahu perut orang Terengganu agaknya tahan, cili tak masak, cili mentah biasa kita pakai. Tapi tak berak pula. Pinjam ulam. Pinjam ulam. Kenapa tak ambil daun selasih rumah saya tu? Ini tak jadi. Ulam kita tak potong gini. Ulam kita tak potong gini. Ulam, biasanya orang kampung atau gini. Ini okey. Pegang itu. Gitu. Kan jadi, dia jadi dadu. Ulam. Bismillah. Dah. Dah. Sekolah? Sama dah rasa lagi. Dah, pergilah kedua. Thank you. Oh ya. Senang gini nak buat kuah merah. Awak ada gulai kat tongkol nasi dagang kan? Gak hancurkan ikan dalam situ, taruh kerisik. Itulah dia. Gulai nasi dagang tu, hancurkan isi ikan dalam dia, taruh kerisik. Tu jadi kuah laksa kuah merah. Ya. Dan kuah laksa macam gulai juga, dia kena pecah minyak. Jadi dia kena ada minyak sikit-sikit. Nampak? Kuah gulai. Sebab kuah laksa tu is kuah gulai yang dia letak kerisik dan dihancurkan isi ikan. Dekut ni namun ni kuahnya. Saya rasa dia laksa dia ada kanji sikit. Tak. Dah ada sikit-sikit tu ada kerisik. Ada sikit-sikit tu dah rasa dah. Tapi kuah laksa Terengganu biasanya dia lebih manis sikit. Kita tak guna melaka. Kan, makan sikit tapi sedap. Itu kau. Thank you. Minta sampai ada 5 jam. Terima kasih, kau enjoy. Dawis. Rich talents.